Badan okey, tapi barang tak naik. Apa barang ni? Saya just nak introduce diri saya dulu. Manakala ni saya punya first public appearance. Saya Dr. Haris, part of team Him Wellness, Him Clinic. Alright, tajuk kita. Malam ni kalau dalam istilah perubatan je kan, badan okey tapi barang tak naik. So persoalan kat sini lebih kepada apa masalah dia sebenarnya. So dalam perubatan ni kita panggil differential diagnosis ataupun etiology. Sebab kenapa? Sebab kita boleh, rawatannya ada macam-macam. Sama ada ubat, suplemen boleh, ubat boleh, rawatan shockwave boleh, kegoterapi boleh, macam-macam. Dan in fact, treatment yang paling awal dalam bidang kesihatan lelaki ni, waktu tu tak dipanggil pun men's health. Paling awal ialah penile prosthesis ataupun satu alat yang kita letakkan dalam zakar untuk bantu dia inflate ataupun dia erect. Itu antara treatment yang paling awal. Hari ni treatment tu jadi treatment yang paling last, dia paling invasif. Okey, perlu buat pembedahan, ada risiko complication yang teruk. So sangat jarang lah untuk kita buat rawatan tu. Now, apapun rawatan kita sebenarnya, kita perlukan kepada differential ataupun reason kenapa masalah tu jadi. So, malam ni tajuk kita macam kita mention tadi, badan okey tapi barang tak naik. Now, sebelum kita bincang, apa maksudnya badan okey ni tapi barang tak naik? So, kita kena tahu dulu, kesihatan lelaki ni dia ada beberapa rule dia yang kita kena tahu. So, kalau kita tahu beberapa benda ni, kata banyak benda. Okay, first of all, kalau kita sebut barang tak naik, kita sebut berkaitan dengan erectile dysfunction lah. Ataupun bahasa Melayu kita panggil mati pucuk. Mati pucuk ni kalau dulu diagnosis dia kena ada masalah, tak boleh perform secara mudah lah. Masalah tak boleh perform for a period of minimum 6 bulan. Selama 6 bulan, kalau dia tak boleh perform, baru kita panggil dia erectile dysfunction. Okay, ni standard yang agak lama lah, 4-5 tahun lepas. So hari ni, dia tak semestinya kena tunggu 6 bulan. Latest bila kita buat medical review, standard yang kita pakai dekat Malaysia ialah kalau orang tu tak boleh perform berulang kali, tak kisah berapa lama asalkan berulang kali dan menyebabkan dia sexually tak satisfied ataupun dia jadi tak happy. Itu dipanggil erectile dysfunction. Itu nombor 1 kena ingat dulu. Nombor 2, kita kena tahu kesihatan lelaki ni untuk dia boleh perform, dia mestilah sihat serba-serbi. Maksudnya kan kalau kita ada kesihatan fizikal, kita ada kesihatan apa lagi? Emotional, kalau kita boleh sebut istilah tu lah. Bila sihat serba-serbi ni, barulah kesihatan lelaki tu akan ada. Kalau kita boleh bayangkan piramid kan, okey, kat bawah ni adalah kesihatan fizikal, atas sikit adalah kesihatan mental, atas sekali kesihatan emotional, di puncak tu ialah kita panggil kesihatan seksual. Dengan kata lain, orang yang ada lacking, ada kekurangan, masalah dekat mana-mana tahap pada piramid tadi, dia akan ada masalah kesihatan lelaki. Itu nombor 2. Right. So, nombor 3, rawatan ni dia ada macam-macam. It can be simple, it can be moderate, it can be very advanced. Apa pun rawatan yang kita bagi, dia tak akan selesai kalau kita tak rawat akar masalah dia. Kebiasaannya orang kata, okey, kalau orang dah sakit tu memang dia tak boleh perform lah. Ataupun orang dah terlalu tua pun tak boleh perform.